Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel, Tim Pejuang Rakyat. Sahabat-sahabat jangan lupa like, subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak membuat sedikit ulasan ataupun nak buat sedikit komen mengenai isu yang panas sekarang ni mengenai usop router, yang mana kita telah mendengar dan melihat daripada kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh peguam bela usop router, yang mana perkara-perkara yang tak diangsangkerable yang berlaku di dalam proses perbicaraan. Jadi apa yang Pak Haji lihat dalam perkara tersebut ni, berdasarkan apa yang Pak Haji nampak laporan yang diberikan oleh peguam bela, nampak macam ada sesuatu perkara yang disembunyikan ataupun berkemungkinan perkara ini adalah dirancang. Tapi Pak Haji bukan nak komen untuk mengatasi keputusan mahkamah, tidak. Tapi Pak Haji berdasarkan kepada apa yang dinyatakan oleh peguam bela. Jadi apa yang sebenarnya yang berlaku ni sahabat-sahabat, setelah kita ketahui dan dimaklumkan oleh peguam bela usop router, di mana usop router ada kes bersama dengan Papanon. Berkemungkinan ini kita bukan boleh menganggap perkara tu sahih, tapi kita menganggap ini satu kemungkinan ada satu perkara-perkara yang dalam bahasa guaman ini adalah malafide. Malafide ni dalam bahasa guaman adalah niat jahat terhadap usop router. Cuma Pak Haji nak nasihatkan kat sini, Pak Haji nak tekankan kat sini dalam Pak Haji punya video ni, kepada penguat kuasa ke, pegawai penyiasat ke, sesiapa saja, sekiranya perkara ini perkara yang diatur ataupun dirancang untuk mengenakan seorang, lebih baik kita bertaubatlah. Sebab apa? Kalau perkara-perkara yang sebegini kita buat, sahabat-sahabat, kalau dalam hukum, apa saja amalan yang kita buat Allah tak terima, selagi kita tidak minta ampun kepada orang yang kita aniaya. Pak Haji tak nak membuat keputusan bahawa apa yang berlaku ni satu penganiayaan, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar daripada fakta-fakta kes dalam perbicaraan yang dinyatakan oleh peguam bela, kita boleh membuat satu spekulasi. Tak salah spekulasi yang berdasarkan kepada kenyataan yang dinyatakan oleh pihak peguam. Jadi apa yang Pak Haji nak kata kat sini, Pak Haji nak ingin menasihatkanlah kepada sesiapa yang terlibat dalam perkara-perkara, sekiranya perkara ini ada satu perancangan untuk menganiaya seseorang, ataupun kita nak menganiaya manusia. Kerana dalam hukum, sahabat-sahabat, dalam agama Islam, walaupun orang itu kafir, kita menganiaya orang tu, orang yang dianiaya tu, dia punya doa tu tiada hijab. Allah dah berjanji tiada hijab. Allah akan makbulkan doa yang manusia yang dizalimi ataupun dianiaya, walaupun dia kafir sekalipun. Tapi kalau ini orang Islam yang dianiaya di atas kepentingan sesuatu, maka buang masa saja kalau kita beribadah, buang masa saja kita pergi ke haji ataupun umrah, konon-konon kita nak bertaubat dengan Allah Ta'ala, Allah tidak akan terima kita punya ibadah kita, kerana satu perbuatan yang boleh merosakkan, yang menjadikan muflis kita di akhirat nanti adalah perkara-perkara penganiayaan. Jadi apa yang berlaku ni bukan Pak Haji nak mengatasi keputusan mahkamah, tidak, tapi atas apa yang dinyatakan oleh peguam bela dengan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh pihak peguam. Jadi dengan perkara yang kita lihat, teknikal-teknikal yang bercanggah, fakta-fakta kes yang ada kecelaruan, di situ kemungkinan benda ni bila dirancang. Kalau benda tu yang Allah yang tentukan suatu takdir, benda tu memang usop router memang dia yang membuat perkara-perkara yang tak baik, selalunya perkara-perkara yang kita lihat dia berbeza dengan apa yang kita lihat semalam, keterangan yang diberi oleh peguam bela dan juga keterangan ataupun perbicaraan yang telah berjalan di mahkamah dengan menunjukkan demonstrasi bagaimana keadaan kereta tersebut. Jadi
bagaimana yang dikatakan di belah kanan driver tu ada lubang kunci, setelah dilihat, setelah dibuat demonstrasi bahawa lubang kunci tu tak jumpa. Jadi di situ ada berbagai-bagai keraguan. Jadi cuma apa yang Pak Haji buat kat sini, video hari ni, bukanlah Pak Haji nak mengatasi keputusan mahkamah ataupun Pak Haji nak membuat satu spekulasi yang mengatakan perkara ni memang sahih ataupun 100% Yusuf Daughter dianiaya, tidak. Tapi Pak Haji berdasarkan kepada fakta kes, mengikut pada fakta kes, bukti-bukti, perkara-perkara yang telah ditunjukkan oleh pihak mahkamah dan juga peguam bela. Di situ apa yang Pak Haji punya spekulasi ini adalah mengatakan seolah-olah perkara tu adalah satu perancangan dan untuk menganiaya Usop Daughter. Tapi walau bagaimanapun sahabat-sahabat, kita doakan semoga apa yang berlaku kepada Usop Daughter ni, Allah akan tunjukkan kebenarannya. InsyaAllah apa yang kita dah nampak, sedikit demi sedikit kebenaran akan terselah. InsyaAllah walau bagaimanapun, Usop Daughter tu dia tak solat ke, Usop Daughter tu dia banyak melakukan kesilapan-kesilapan pada diri dia, ataupun dia mungkin selama ni dia tak pernah beribadah, tapi dia disebabkan oleh sekiranya penganiayaan yang berlaku pada Usop Daughter ni, bahawa sesungguhnya Allah akan memberi sesuatu kebaikan ataupun satu doa yang mustajab kepada orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dianiaya. Seperti mana yang Pak Haji kata, walau orang tu kafir sekalipun, kalau dia dianiaya, dia pihak yang benar, maka Allah tidak akan menolak permohonan ataupun doa kepada hamba-hambanya. Jadi Pak Haji harap kepada sesiapa yang terlibat, sekiranya perkara ni dirancang, baik-baik bertaubat, baik-baik minta cepat-cepat minta ampun dan maaf kepada Usop Daughter, sebelum nanti dah tua, nak mati susah, di akhirat nanti menjadi seorang yang muflis. Sebab apa? Habis amalan-amalan yang kita buat, semua akan Allah bagi kepada orang yang kita aniaya. Jadi itu sajalah Pak Haji punya perkongsian kepada walanon-walanon, supaya jangan kita seronok sangat tentang apa yang berlaku kepada Usop Daughter, kan? Jangan kita dapat dosa kering, kita bersubahat atau bersekongkol dengan perkara-perkara yang Allah tak redha. Itu saja nasihat Pak Haji kepada walanon. Jadi seperti mana yang kita lihat ini, berita-berita yang diberikan oleh peguam bela Usop Daughter, Pak Haji yakin dan Pak Haji percaya, insya-Allah Usop Daughter akan mendapat kemenangan dalam kes tersebut. InsyaAllah kita doakan semua rakyat Malaysia yang beragama Islam, kita doakan semoga beliau diberikan kemenangan, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi ujian yang Allah berikan ini. Jadi sebelum habis, Pak Haji nak bikin pantun sikit. Kalau tuan pergi ke Pelentong, jangan lupa singgah di rumah Cik Enon. Kalau tuan-tuan tak nak kena kelentong, jangan percaya cakap Papa Non. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.